gegar satu negara. 15 Oktober 2021, pasangan suami isteri Claudio dan apa kau akan buat dalam situasi macam ni? Kisah benar ni gegar satu negara. 15 Oktober 2021, pasangan suami isteri Claudio dan Yasmin menyambut kelahiran cahaya mata pertama mereka. Tak ada hujan, tak ada ribut. 3 tahun kemudian si bapa mula rasa tak sedap hati. Dia belik muka anak, dia belik cermin, tengok hidung anak mancung, hidung dia kembang. Dia tengok lama-lama langsung tak ada rupa dia. Nah, dia pun mula fikir yang bukan-bukan. Si Yasmin pun kena tuduh yang bukan-bukan. Yasmin pun buatlah DNA test. Result keluar, budak tu bukan anak Claudio. You are not the father. Tapi result tu juga cakap bukan anak Yasmin juga. Nah, Yasmin pun pergilah siasat. Dia cari rekod hospital dan jumpa seorang lagi mak bernama Isamara yang beranak pada hari yang sama. Beza 14 minit je. Bila diorang berjumpa dan cross check DNA, sah anak yang Yasmin besarkan selama ini rupanya anak si Isamara, dan anak Isamara pula ialah anak si Yasmin. Salah hospital, mereka tersilap letak label. So mereka pun berbincang. Mereka buat keputusan untuk kekalkan sebab ikatan emosi dah terlalu kuat. 3 tahun mereka sewa rumah berdekatan, besarkan anak bersama-sama seperti adik-beradik. Anak-anak bahagia, ibu bapa tak kehilangan sesiapa. Tapi bila kes ni sampai ke mahkamah, keadaan berubah. Hakim berpandangan susunan itu tak boleh jadi penyelesaian jangka panjang. Macam mana dengan harta pusaka nanti? Nama siapa nak masukkan dalam IC? Anak tu dah besar, macam mana nanti? Hari ni sembang boleh duduk sebelah menyebelah, esok lusa sudah berpisah, siapa tanggung akibatnya? So, demi masa depan dan identiti anak-anak, mereka perlu dipulangkan kepada ibu bapa kandung masing-masing. Keputusan yang betul di atas kertas tapi sangat berat di hati. 15 Oktober 2025, proses pemulangan semula akhirnya dilakukan. Walaupun perit, kedua-dua keluarga berjanji hubungan mereka tak akan terputus. Apa kau akan buat dalam situasi macam ni? Kisah benar